Abe kan YouTuber nomor 1 Malaysia. Cuma Be, kadang-kadang kan Be, ada benda yang kita lepas pandang Be. Dia macam contoh ini Be. Ini hidup kita ni kan Be, dia macam tak layak dah pakai. Apa di situ? Kita apa Be? Sumpah Be tu. Be. Di sini. Be. Be, aku janji Be, aku ganti balik ni. Ya, aku ganti balik. Aku ganti balik. Tadi dia lagi manjakan. Kan kita panggil dia. Hei, kau pegang ini. Aku tengah fikir something ya. Pegang. Cepat. On. Tolonglah. Jangan bola cepat. Daus. Pun aku lagi Daus. Kau tanya nenekmu. Mami dia kepel lagi. Mami dia kepel. Ya, ini kena buat anu ni. Prank, Pura-pura kita gaduh. macam Anu, bergaduh kau ada membunuh kat situ. Baru tengok. Nanti aku tikam kau tikam aku. Mesti Boleh. tinggi tu view. Dua ramai. Tak payah pilih. Farhan kau masuk sekarang Farhan. Boy. Ngam-ngam pukul nak kat pukul 12. Itulah Mira cakap. No need, baik. 12 lah. Jangan sini kat kontak. Kau dia buat 2 kali. Macam 3. Lalu 4 kali dia buat. Ustaz mana Ustaz? Sumpah sampai coba saya. Sampai coba saya. Pernah pergi Thailand ke sebelum ni? Pernah dalam YouTube aku tengok. Kita di sana tak pakai seluar begini, pakai seluar gajah. Ada aku cakap ini pakai di Thailand. Tak kalau orang boleh kata dekat hutan. Kenapa Okey. lagi aku macam gini ya? Tunggu. Anyway, boleh. Tolonglah buatkan beg ni. Sorry. Dah tahu. Kau ngamuk. Sebab nama kedai kita orang ni Aimara Lemak. Katanya. Ni baru ah? Ya. Ya macam tu. Dia memang Nak bagi apa bang? Yang senang makan apa? Nak siku. Tak, yang awak ni tak bayar-bayar. Tak bayar gigit. Sayang, yang ni bagi sikit je lah. sayang depan aku lah. Nak sambal ke? Sambal. Kenapa you cakap lembut dengan dia? Nak sambal tak? Mana bulu mata aku?